Serius geng, device ini memang gila-gila padu maling kingkong kepala kongkeng punya. Ini adalah Cloudnote. Apakah Cloudnote? Adrian nampak banyak orang buat review. So Adrian pun tak percaya sebab device yang sekecil ini saja. Dia boleh sound recording. Lepas tu after sound recording, korang nak dengar balik sound recording ataupun korang nak transcribe. Device ini dia buat benda-benda yang macam ni lah. So sangat jarang company mereka fikirkan produk-produk yang macam ini selain Cloudnote. So ini adalah Cloudnote, record, transcribe dan summarize. Dia boleh summarize macam korang meeting tetapi mengantuk takut terskip, korang on saja device ini, letak dekat meja saja. Nanti dah habis meeting, korang akan dengar balik perkataan-perkataan voice record. Dan kalau korang tak nak, korang tekan saja transcribe. Dia akan keluar apa yang tadi meeting ataupun cikgu tengah ajar punya barang-barang semua. Lepas tu dia akan keluarkan summary ringkasan, dia akan adjust bagi korang dengan lebih teliti daripada apa yang mereka cakap tadi. Otak dia simple, Cloudnote record, transcribe, summarize, the world's #1 AI voice recorder. Yang penting dia provide instruction manual bagi korang scan, lepas tu download dia punya apps. Device ni senipis 3mm saja. Selain itu dekat dalam kotak sini dia ada bagi korang satu casing ini. Dalam casing ini pula korang juga ada dia punya ring untuk sesiapa yang tak pakai MagSafe. Charging kabelnya adalah yang macam ini, yang macam cermin mata punya. So korang kena masukkan Cloudnote ini ke dalam casing ini, baru korang boleh letak MagSafe dekat phone korang dekat belakang macam ni. Cloud ditubuhkan pada 2021 ialah sebuah jenama yang dikuasai oleh AI dengan lebih daripada 1 juta pengguna di seluruh dunia. Special untuk device ini, dia ada 112 bahasa. Yang penting dia ada bahasa Melayu. Device ini dia sesuai untuk pelajar, untuk transkrip, ringkasan, pembelajaran yang lebih mudah. Dan dia sangat sesuai untuk sesiapa yang nak meeting, office. Kalau korang mengantuk tertidur, korang on je device ini. Nanti selepas habis meeting, baru satu-satu korang tengoklah sendiri apa yang mereka cakap tadi. Cara nak pakai di antara button ini, kalau korang tak tahu, yang ini adalah note recording, yang ini adalah phone recording. Dia macam ni saja. So ini adalah apps-nya. Cara settingnya pun sangat senang. Korang just tekan connect sahaja. Lepas korang dah connect dengan phone, korang tekan lama-lama sahaja. Dia akan keluarkan lampu merah. Dia dah vibrate, bermaksudnya dia dah record. So macam example, aku tengah buat video ni, aku tengah cakap dalam bahasa Melayu, nak review tentang Cloudnote. Cloudnote ini actually dia macam mana nak pakai lah. Kalau korang yang suka meeting-meeting, adakah sesuai bagi korang ataupun pelajar. Lepas dah habis record, korang tekan lama-lama, dia ada vibrate tert macam ni. Bermaksudnya dia dah save ke dalam korang punya phone dekat sini. Sini dia record voice korang, tahu apa yang korang cakap tadi. Nak jadikan dia tulisan, korang boleh tekan generate sahaja. Dia akan keluar terus ulasan peranti rakaman Cloudnote. Dia bukan Cloudnote. Ciri peranti dan cara operasi, tunjuk rakaman macam ni, vibrate sebagai tanda rakaman yang telah bermula. Contoh pengguna, dia tolong aku untuk cari perkataan yang lebih betul, tahu. Dia akan bagi tahu korang siap-siap dengan secara yang macam ni. So ini adalah Cloudnote. Aku letakkan beg kuning. Korang boleh cek tengok apa kegunaannya sebelum korang beli satu. Okay?